Pakatan lawan tetap. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengerusi majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya juga gembira mengalu-alukan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Tok Min, rakan-rakan pimpinan, Saudara Anthony Lok, Dr. Mujahid, Saudara Gobin. Istimewa salutation saya untuk saudara-saudari yang datang beramai-ramai pada malam ini. Saudara yang saya muliakan, nombor satu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pakatan Harapan Negeri Sembilan dan juga Sekretariat Pakatan Harapan Pusat atas kejayaan yang gilang gemilang menganjurkan himpunan pada malam ini. Kita berikan tepukan penghargaan kepada Sekretariat yang menyusun atur acara ini. Kedua, tidak seperti biasa, malam ini saya mulakan dulu dengan memetik satu ucapan yang saya kira sangat menarik. Petang tadi, saya hadir satu persidangan anjuran Liga Muslim Dunia yang antara pengucapnya adalah Duli Yang Maha Mulia Raja Nazrin Sultan Perak. Antara intipati ucapannya, tema dia adalah mesej untuk anak muda. Dunia bagaimana yang nak kita wariskan kepada generasi muda. Di dunia hari ini, Taufik, ada 1.8 bilion anak muda. Nanti beliau tahu ke ni? 1.8 bilion anak muda. Separuh daripada pengundi kita ni yang nak mengundi 1 Ogos pun anak muda juga. Jadi tema ucapan dia tadi, dunia bagaimana yang nak kita wariskan kepada anak muda. Ya. Saya tertarik ucapannya kerana dia berusaha sudutkan ucapannya itu kepada nilai bersama. Teras abadi, nilai bersama. Saya petik nilai bersama itu terasnya tradisi keagamaan. Ucapan dia bahasa Inggeris. Saya baca bahasa Inggeris tapi saya terjemah bahasa Melayu. Okay, ya. Al-Quran mengingatkan bahawa Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya manusia saling kenal mengenal. Sumber Islam, rujukannya Al-Quran, manusia dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berlainan bahasa supaya saling kenal mengenal. Li ta'arofu, saling kenal mengenal. Melayu kenal Cina, Cina kenal India, India kenal Siam, Siam kenal Dayak, Dayak kenal Iban, Melayu kenal Jepun, Jepun kenal Arab. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berlainan bahasa, tujuannya apa? Saling kenal mengenal. Baik. Kemudian dia petik, Injil memuliakan para pendamai. Buddha pula menegaskan bahawa kebencian tidak akan pernah dipadamkan oleh kebencian, tetapi hanya oleh kasih sayang. Teras ajaran Buddha. Mingkai, pernah baca ni? Kebencian
tidak boleh, dia kata, dipadamkan oleh kebencian. Kebencian hanya boleh dipadamkan oleh kasih sayang. Tradisi Hindu menyapa unsur ketuhanan dalam diri orang lain dengan satu ungkapan, Namaste. Confucius pula mengajarkan bahawa di bawah 4 penjuru lautan, semua manusia adalah bersaudara. Saya fikir mesej ini sangat kuat. Temanya dunia bagaimana nak kita wariskan kepada generasi muda. Dia mulakan dengan mengajak kita bahawa cari nilai persamaan. Nilai itu ada pada agama. Lalu dia tengok di sini, kemudian dia petik satu hadis Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Raja Nazrin tak sebut batan tu, tapi sebab dia kata manusia yang terbaik ialah manusia yang beri kebaikan pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah adanya dia bagi kebaikan pada orang lain. Saudara, kenapa saya pilih tema ini dalam ucapan peluncuran Jentera Pakatan Harapan? Saudara, inilah antara kekuatan Pakatan Harapan. Ketika kita menawarkan pilihan politik kepada rakyat Malaysia pelbagai kaum, berbilang budaya dan berbilang anutan agama. Ini adalah jawapan kepada politik identiti yang mengajak kita tengok satu bangsa dan satu kaum dengan penuh prejudis dan prasangka. Tawaran politik Pakatan Harapan ialah tawaran yang lebih segar, yang meyakinkan, yang boleh dinilai dan diwarisi oleh generasi akan datang. Itu mesej pertama saya. Saya ambil khulasah daripada ucapan Duli Yang Maha Mulia Raja Nazrin. Malam ini saya tak kupas. Saya dengar ucapan Perdana Menteri sebelum ucapan Raja Nazrin. Tapi malam ni saya tak mau ulas pasal tuan dia ada depan. Takut dia kata kita goreng lebih bab itu. Jadi yang tu kita tinggal kat Perdana Menteri. Saudara yang saya muliakan, balik kepada kerja utama kita. Saudara, dari sekarang sampai 1 Ogos, kita ada pertaruhannya 36 Dewan Undangan Negeri. Kita masuk pilihan raya dengan satu objektif yang sangat terang, crystal clear. Apa dia? Masuk untuk mengekalkan pemerintahan di Negeri Sembilan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Masuk untuk memenang dan memerintah. Saudara, kita dah selesaikan pembahagian kerusi. Terima kasih Tok Min. Salute. Kerusi terakhir adalah Sungai Lui. Sungai Lui ni jangan bergaduh sangatlah. Sungai Lui kalau kita menang 36-0 di Negeri Sembilan ini. Duk kalut sama hak tu. Ya. Amanah pun nak, keadilan pun nak. Saya beritahu Tok Min di Johor minggu lepas, Tok Min, Lok pun setuju. Rating Sungai Lui ni, kalau mana-mana kita menang, confirm 36-0 lah. Jadi buat apalah nak lebih kurang bab itu selesai gitulah. Jadi alhamdulillah selesai. Selesai lah. Jadi kalau dah pembahagian kerusi dah selesai, fokus kita apa dia? Jentera pilihan raya. Malam ini saya nak lantik semua yang hadir dalam dewan ini sebagai juru kempen bertauliah untuk Pakatan Harapan. Semua sekali. Semua ni kita tauliahkan sebagai juru kempen. Yang pandai ceramah, ceramah. Yang pergi rumah ke rumah, teruskan. Kedai ke kedai, jalankan. Yang jadi jentera sebar risalah, teruskan. Yang naikkan bendera dan panji-panji, silakan.
Yang pacak kemah pun ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semua itu adalah yang terbaik di kalangan kita. Kita lantik semua ni tauliah sebagai jentera pilihan raya kita. Semua sekali. Okay. Itu yang kedua. Macam inilah Gobin ceramah. Gobin tadi kita kalahkan. Jadi saya kata nanti dulu Gobin. Gobin ceramah malam ni tak kick langsung Datuk Seri. Tak kick langsung dia malam ni. Gobin bukan Gobin yang saya kenal lah. Berapi malam ni dia nampak guided sangat-sangat. Kita pun tahu sebab dia. Tak berapa garang dia. Sebab dia tak boleh hentam UMNO all out. Itu Gobin punya masalah. Dia half-hearted. Macam mana dia nak serang all out? Dia duduk macam menteri sebelah kiri dia nak Presiden UMNO. Payah dia kata. Saya pula sebelah kanan timbalan Presiden UMNO, sebelah kiri Setiausaha Agung Barisan Nasional. Payah. Baik, Gobin. Di sini kita tawarkan pilihan dengan rekod pemerintahan Pakatan Harapan di bawah Tok Min. Terima kasih Setiausaha Politik Tok Min. Saya faham tadi Tok Min telefon last minute, Datuk, Sekretariat tak boleh buat keputusan. Apa dia? Boleh tak sebelum saya ceramah, Setiausaha Politik saya nak ceramah. Dia nak ceramah apa? Dia nak cerita tentang success stories Negeri Sembilan. Jadi saya kata silakan Tok Min. Barulah saya faham, takkan Tok Min nak angkat diri dia. Jadi kita tengok tadi, angka tadi bercerita. Ingat, angka tak ada roh. Kita yang kena tiup. Kita yang kena masaj mesej itu. Kita yang kena olah. Apa makna pelaburan mencurah-curah ke Negeri Sembilan? Rakyat akan tanya apa manfaat kami dapat. Apa makna reserve negeri meningkat berkali ganda? Luar biasa. Rakyat nak tahu, nak relate apa yang dia dapat. Saudara, sekurang-kurangnya kita melangkah pilihan raya kali ini dengan satu mesej. Jentera kita semarakkan, sebarkan success story, cerita kejayaan Kerajaan Pakatan Harapan sepanjang kita memerintah. Tell the people, tell the voters the success stories of the government of Pakatan Harapan under the leadership of Tok Min dengan rakan-rakan Pakatan Harapan. Of course, pilihan raya kita kena serang, kita kena jawab, kita juga kena explain, kita juga kena persuade. Semua tu kita akan guna skill kita. Saudara, kerana itulah saya tak habiskan masa untuk mengupas satu demi satu isu. Memadai ucapan setakat ini, tanda penghargaan terima kasih. Kalau macam ni punya jentera peluncuran, tapi tak adil untuk Dr. Zaleha dan kawan-kawan di Johor. Pakatan Harapan mesyuarat hari ini, pengerusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar kata, lusa luncurkan jentera di Batu Pahat. Tak sampai 48 jam. Tapi seliut kepada Pakatan Harapan Johor. Luar biasa kehadiran malam itu. Tok Min, dia ada hampir 2 minggu untuk kerah macam ini. Di bawah dan di atas semua penuh. Jadi ini tanda-tanda yang baik menunjukkan bahawa kita berada pada keadaan siap siaga untuk menghadapi pilihan raya. Kita doakan dulang kemenangan akan menjadi milik kita. Kejayaan buat rakyat Negeri Sembilan dengan Pakatan Harapan kembali menjadi teraju pemerintahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.